Matematik tahun 3 muka surat 56. Pecahan bentuk termudah. Soalan 1. Tulis pecahan yang diberikan dalam bentuk termudah. Soalan A. Dekat sini 2/4. Yang berwarna 1, 2, ada 2. Yang gelap ni kesemuanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Mudah juga nak faham. Okey, lepas tu yang ini adalah 1/2, di mana 1 ni adalah yang gelap ni, yang ni 2 adalah ada 2 bahagian, 1, 2. Jadi ini adalah bentuk termudah. 2/4 sama dengan 1/2. Soalan B, 6/8. Yang warna gelap ni ada 6, kesemuanya ni ada 8. Jadi bentuk termudahnya adalah 3/4. Yang 3 ni adalah yang berwarna, yang gelap. Kesemuanya ada 4 bahagian. Soalan C, 3/9. Yang gelap ada 1, 2, 3. Kesemuanya ni ada 9. Dan bentuk termudahnya adalah 1/3. Yang gelap 1. Kesemuanya ada 3. 1, 2, 3. Soalan D, 4/6. Yang gelap ada 4. Kesemuanya bahagian ada 6. Jadi bentuk termudahnya adalah kita akan dapat 2/3. 2 ni adalah yang gelap. Kesemuanya ada 3 bahagian. Soalan E, 6/9. Yang gelap ada 6. Kesemua bahagian ada 9. Jadi bentuk termudahnya adalah 2/3. Yang gelap ada 2. 1, 2. Kesemua bahagian ada 3. 1, 2, 3. Soalan F, 8/10. Bentuk termudahnya adalah 4/5. Soalan kedua pula, permudahkan. Soalan A, so kat sini kita kena bahagi. Jadi kita bahagikan macam biasa. 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. Jadi jawapannya adalah 3/4. Soalan B, 4 bahagi 4 kita akan dapat 1. 8 bahagi 4 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 1/2. Soalan C, 6 bahagi 3 kita akan dapat 2. 9 bahagi 3 kita akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah 2/3. Soalan D, 5 bahagi berapa sama dengan berapa? 10 bahagi berapa kita akan dapat berapa? Jadi cikgu akan letakkan 5 di mana 5 bahagi 5 kita akan dapat 1. 10 bahagi 5 kita akan dapat 2. Jadi jawapannya adalah 1/2. Soalan E, macam tadi juga, 2 bahagi berapa kita akan dapat berapa? 6 bahagi berapa kita akan dapat berapa? Jadi cikgu nak permudahkan, cikgu buat 2 bahagi 2 sama dengan 1. 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah 1/3. Soalan F, 6 bahagi berapa kita akan dapat berapa? 10 bahagi berapa kita akan dapat berapa? Jadi nak permudahkan, cikgu akan letak 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Jadi jawapannya adalah 3/5. Soalan ketiga, tulis pecahan bentuk termudah berpandukan carta pecahan. Jadi kat sini, kalau yang ini adalah 1/2. Yang gelap ada 1. Ada 2 bahagian. 1, 2. Sebab itulah tulis dekat sini 1/2. Okey. Ianya melintang macam ni. Okey. Horizontal. Okey. Dianya bentuk macam ni. Kalau yang ni bentuknya macam ni juga. Yang berwarna, yang gelap ada 1. Kesemuanya ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ni sama juga, horizontal. Yang gelap ada 1.
Kesemuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni horizontal juga. Bentuknya macam ni. Yang gelap ada 1. Kesemua bahagian ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalan A. 3/6. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Bahagian 6. 6 yang mana satu dekat sini? 6 adalah yang ini. Betul tak? Jadi kita tengok yang ini. Jadi dekat sini ianya tulis 3. Bermaksud kita kena warnakan lagi 2. Okey. Biar cukup 3/6. Yang ni 1/6. Kita kena cukupkan lagi jadi 3. Jadi kita warnakan jadi 3. Okey. 1, 2, 3. Jadi kalau kita nampak dekat sini, bentuknya kotak macam ni, yang mana yang sama? Yang ini, betul tak? Nampak tak? Yang ini sama. Sama besar, betul tak? Jadi jawapannya adalah 1/2. Mudah jika nak faham? Okey, kalau soalan B, 4/10. 10 adalah yang ni. Adalah yang ini. Sama tak? Yang bawah 10. Okey. Tetapi 4 ni, yang atas ni, yang ni 1. Yang ni 4. Jadi kita kena warnakan 4 lagi bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup 4. Yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3, yang ni 4. 4 bahagian. Jadi 4 bahagian ni yang mana yang sama? Okey. Yang mana? Kalau kita nampak dekat sini, ianya sama dengan yang ini. Betul tak? Garis ni sama kan? Okey. So kalau kita nampak dekat sini, yang ini 1/5. Jadi kita kena warnakan satu lagi dekat bahagian yang ni. Okey. Menjadi ini 1/5. Kalau warnakan 1. Kalau warnakan 2, jadi 2/5. Betul tak? Kesemuanya ni ada 5 bahagian. Kita warnakan 2. 2 bahagian. Jadi 2/5. Jadi jawapan dekat sini adalah 2/5. Jadi ini adalah jawapannya.